Syarikat otomotif Vietnam iaitu VinFast pada tahun 2025 dia capai satu rekod jualan yang paling tertinggi sejak mereka tubuhkan. Mereka dah hantar lebih daripada 197,000 kereta EV kat satu dunia. Revenue mereka pun dah naik 100% daripada tahun sebelumnya, jadi 3.6 bilion USD. Walaupun mereka pecah rekod mereka sendiri dari segi jualan unit dan juga revenue, tapi VinFast ni masih lagi rugi. Mereka catatkan 39 bilion kerugian pada tahun 2025. Ini adalah kisah kenapa jualan tinggi pun tak menjamin keuntungan untuk syarikat VinFast. Kisah VinFast dia bermula daripada tahun 2017, lahir daripada satu syarikat iaitu Vingroup, satu konglomerat besar Vietnam yang diasaskan oleh billionaire mereka iaitu Pham Nhat Vuong. Mereka ada property, mereka ada mall, mereka ada resort, mereka ada sekolah, mereka ada hospital. Vingroup ni boleh dikatakan macam YTL dekat Malaysia. Vietnam ni merupakan salah satu negara manufacturing. Banyak barang dibuat di Vietnam, tapi yang buat kat Vietnam ni semuanya adalah brand luar negara. Billionaire ni pun sebagai seorang nasionalis Vietnam, dia pun rasa kenapa tak ada jenama popular daripada Vietnam. Dan dari situ mulalah VinFast. Ditubuhkan bukan sekadar nak jual kereta, dia nak ubah naratif Vietnam ni daripada made in Vietnam kepada brand from Vietnam. Bila kita fikir balik, Jepun ada Toyota, Korea ada Hyundai, China ada BYD. In fact, jiran Vietnam pun, Malaysia ada Proton, Vietnam tak ada. Dan dari situ dia pernah VinFast ni jadi satu simbol baru untuk Vietnam moden. Dan sejak daripada penubuhan VinFast pada tahun 2017, mereka ni bergerak sangat-sangat agresif. Bayangkan VinFast ni tak sampai 10 tahun lagi, mereka dah ada kilang yang mantap di Vietnam, mereka dah ada kilang di Indonesia dan juga India. Mereka bina jenama mereka untuk masuk ke Amerika dan listing di Nasdaq. Tak hairanlah pada tahun 2025 dekat Vietnam, VinFast dah capai 36% market share otomotif. Di Filipina dan dekat Indonesia, mereka dah jadi top 3 brand EV. Semua benda cantik berkaitan dengan VinFast ni kecuali daripada profit mereka sahaja. Dan VinFast pun tahu industri ni sangat-sangat kecil dari segi profit, dia perlu scale. Dan daripada awal VinFast ni bila ditubuhkan, dia memang go for export. Sebab tu bila jualan VinFast ni makin naik, masih rugi-rugi sebab mereka tak sampai economic scale mereka yang membuatkan kilang mereka mula untuk profit. Persoalan sebenar mereka adalah boleh tak VinFast ni survive cukup lama sampai cost mereka turun, brand mereka dipercayai dan profit mereka mula ada. Tesla pun macam tu, 10 tahun mereka rugi betul-betul, tahun ke-11 baru mereka profit. Dan VinFast pun kena expect benda yang sama.